Okay, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni hari Sabtu 28 bulan. Sekarang dah pukul 2.59. Agak pukul 3. Kita orang lambat hari ni je keluar. Okay, hari ni hujan. Kalau korang nampak basah jalan raya semua tu. Tak nampak ke? Okay. Nampak lah. Kat sini kau nampak. Kiri kau nampak je lah. Basah je ni. Kalau apa situ basah. Ni kita orang baru start jual. Hari ni kita orang buat aiskrim sawan koko 60 batang. Okey, aiskrim Malaysia kita orang tukar sikit. Aiskrim Malaysia hari ni price apa Syah? Nenas. Nenas kan mahal sekarang kita nak beli. Kita orang jual RM2. Mana tengok tolonglah share kat kawan-kawan ke. Kita orang jual RM2 kalau raya ni. Bukan gambar, tulisan, ni sawan koko. Kenapa kita tulis macam ni? Sebab senang. Tak payah tambah dah macam ni. Ni beli 3 dapat RM5 lagi. Kalau beli 10 batang percuma 1 batang. Kalau aiskrim Malaysia pada masa je 40 batang. RM22. Ni 60, ini RM40. Total semua aiskrim bukan total duit total aiskrim batang dalam ni 60 tambah 40 ada 90 batang aiskrim. Ya. Okay guys, nanti dia orang beli aiskrim koko 3 batang. Sebab aiskrim Malaysia dah RM2 kan sama je. Okay, kita dah ada orang beli. Kita orang tak kira total kan, kita total satu-satu. Barulah kita orang beli. Dia akan tulis dulu kat telefon kita saya. Lepas tu barulah total kan dan banyak sikit tengok macam banyak je. Barulah saya totalkan. Okey. Tak nak bawa ke beg plastik tu? Tak ketinggal lagi beg plastik tu. Okey, kita orang. Okey, aku beritahu lah kat mana aku belum aku lupa beritahu. Sekejap Okay guys, kita sekarang dah pukul 3.24. Kita orang sekarang dah kat flat apa ni sana flat. Aku lupa flat lah. Ni flat. Sana hash. Ni flat G. Terus sekarang kita orang flat G. Kita orang turun le baby naik. Iman kat sana. Alin naik di sana. Di sana tu. Okey. Kasi tak ada bangku nak duduk. Aku cakap badan. Sakit kaki bontot nak berdiri je ni. Dia sakit kaki. Aiskrim koko yang tadi orang cakap tu.